Aku lupa yang aku nak kena buat apa nama? Lopeh untuk jual hari Isnin. Lopeh sai. Lopeh! Yang nak bagi dah? 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Dia pada DN lah. Dia berkata kami tak mau lah mai ambil berkat tu. Bagilah kat orang lain. Kami nak mai beli lopeh tu dengan mi kuah. Macam mana ni? Kita saja buat jual mahal-mahal supaya orang tak mai. Mau lah. Dia pergi ke apa nama tu, ke berkat tu. Tak. Dia pun tetap. Tengok. Oya pun nak 2 batang pakai teringin. 5. Apa cakap suruh taman pulut kat bawah tu? Sibuk je hang lah. Kat Jan dia. Bising. Oh, Kak Jan tu. Aku tengok siapa masuk dalam podcast apa. Nolia Gani kan? Sigak dah tua-tua tu, muka bersih. Dia dengan Maksu aku muka nak sama. Nolia Ramli kan dah ni? Nolia Gani. Mak Rusdi Ramli. Papa Rusdi Ramli tu nama. Dan lagi masa lupa cakap saya Nolia Gani. Kam atas puji kata segak dah tua-tua ni pakai cukup tudung tu muka tuk-tuk sangat. Aku memang kenal dia daripada duduk berlakon cerita opah tu. Sebab sama sebiji macam Maksu aku, nama Maksu Bedah, duduk di balik pulau. Cakap, mulut, senyum semua. Sepeda. Maksu Bedah, adik bapa aku. Ni segala frozen. Acap? Apa aku rasa acap apa habis. Ni kita punya lopeh ni pun nanti aku tak tahu lah. Jangan. Habis juga. Ni dapat dalam 50 bekas 60 je. Oh ya. Pergi coket beli jeruk nak buat acar lagi. Lepas tu singgah keramat. Kali ni kita jual yang ada ikan kering hari lah. Kan talang kering tu. Tambahlah RM10 jadi RM40. Kan? Abu aku beli mercun. Pergi cepat, Oya. Hari ni juga kita masak. Kita pecah bagi dia. Oya pergi beli bawang. Oya pergi ke pasar kamak beli bawang dengan cili kering. Amak. Amy beli buah dekat Coket dengan botol dekat Zainul. Amak. Okey. Pukul 2 aku nak siang dah. Yalah, ada berapa minggu lagi kafe tu nak buka, nak jual apa dah kalau habis acar buah tu. Tak menyakitkan kepala kita boleh. Botol pun beli separate. Ikan masin dengan tu. Yang biasa ikan. Kita tak risau Sheila. Central kitchen kat bawah je. Senang. Habis ciao. Okey. Okay, go. Oya. Want to go? Pelesitkan dirimu. Okey korang, Aisyah buah dah habis, frozen dah habis untuk hari ini. Pagi ni tak sampai 20 minit guys, habis dah, lenyap semua. Okey, jangan risau, kita ada tinggal retort dan bilis garing ni dah tinggal dalam 20 botol je lah lagi guys. Ini sahaja tinggal, cepat-cepat datang untuk dapatkan di cafeteria. Okey? Apa jangan pula tiru teknik baru lemang lopeh yang didirikan seperti lemang. Sebab aku tak cukup periuk. 2 periuk tu dah pakai hak besar. Tu ada periuk tinggi spaghetti broth ni. So aku berdirikan dia. Kan? Isnin lah orang boleh makan, boleh beli. Berapa? 50 panjang dah dapat tadi? Hari? 50 ada? 50 kali 8. Satu tongkol 8 potong. 5 kali 8? 48. 40. Dia 3 apa tu? 40, 400 ketui. Tapi kita satu kotak 5 kan? Tak tahulah. Ayo gula masak bila? Kalesha, Amanda. Gas habis.
Gas habis. Nak habis. Patricia, Amanda, Aurora, Kalisha. Angkat gas ni masuk. Aurora Gigiana lah sekali. Patricia, Alisha, Aurora. Hari ni Mami buatkan you punya lauk kegemaran you. Ikan masak cuka ya. Nama tak semua. Nama tak sesuai menu. Nama tak sesuai dengan muka. Patricia, Aurora, Alisha. Mana api semua orang ni? Bukan semua orang. Tu nama untuk seorang je. Banyaklah pula ikan ni, no? Tak apalah, kuah banyak. Dah ni kita nak makan masam-masam saja. Tak maulah segala roti john lah, cheese lah, mayonis lah, apalah. Tak lalu lah cik oi. Weh, banyaknya. Kata tadi nak serasa je. Tinggal satu habuan aku nak makan ikan goreng. Doktor kena ada ikan goreng. Meru, Juwin dengan Puan Sri kah? Boleh share. Lawati. Zainab Ibrahim pun nak juga kah? Ke semalam baru dapat acar kah? Ha? Buang paik mulut. Hari ni anak dia Patricia, Alisha, Kalisha, Aurora. Yang masak. Yang masak. Ada lama kucing lah. Tapi kan Patricia, Alisha, hari ni aku teringin nak makan ayak asam Jawa. Buat air sedapnya. Aku dah berbuat ayak gula merah, garam sikit. Buat ayak masam-masam. Tak tahulah mak hang ni semenjak tu menjadi nak makan benda masam saja. Beranak juga. Tambah lagi sokok Patricia. Alisha, Aurora, Kirara. Okey korang, Alhamdulillah acar buah dah restock. Okay, Tok Lee dah hantar tadi stok acar buah fresh-fresh. So korang siapa yang tak dapat lagi tadi boleh datang petang ni dan malam ni untuk dapatkan acar buah dari Tok Lee. Okay, jom datang ke kafe. Ui. Tompeng ni ada 50 bekas je dik. Berapa lampai ni tak tahulah. Tak sikit edible flower tu kan. Seri sikit. Mana dia pasal apa dia? Itu dah ada lah kuning di sini. Wow. Kena makan tak mati pula bunga kaktus ni. Tak pasal-pasal kalau berita kita. Sekumpulan sahabat kan kena termakan bunga kaktus beracun bersama Lopez Disquera. Lagi apa? Amanda Batisha. Aduh. Gerhana lah Sarah berbahaya. Saripah. Apa lah tengok tadi apa ni? Mana ambil daun ni? Tak tahu getuk kat mana. Getuk tang mana? Potong je. Ini Pak Usuk. Bini Pak Usuk masak kuih apa? Limas. Aku belajar seri muka kat bini Pak Usuk pula. Ni kami baru bakar tadi. Tak cantik lah warna dia ni Hans, no? Kena pakai brand tu juga. Allah. Lopesco. Hari ni dessert meriah. Tapi look semata je. Masak cuka. Hera. Nak apa? Mau apa? Hei. Tu mau sayang. Tak mau nanti bulu hang masuk layak aku. Ya asam Jawa. Banyak dah ke? Ya, Microwave? tak, dapur. Awak mangkuk mahal ni? Ada yang main. Boleh pecah bersiap. Acar pun dah kah? Ya. Siapa lah buat main tapu aiskrim ni lama-lama sangat? Betul. Siapa? Oh, Kemas tadi. patutlah. Pak Usuk. Memang lama sungguh nak kata. Ha?
Tak lah. Jarang orang main tak tapu es krim dalam ni.